Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita bertemu lagi semua di dalam kita punya sesi harian kita di dalam sejarah Andalusia. Oh, suara tak dengar? Sekarang dengar tak? Sekarang suara saya didengari ataupun tidak? Sebab saya monitor kat sini dia keluar suara. Tapi, okey, keluar tak? Assalamualaikum. Okey, sekarang didengari. Slow. Oh, slow Slow. Adakah orang lain pun dengar suara saya perlahan juga? Macam Abang Mehmet, ataupun itu masalah phone Abang Mehmet ke macam mana? Orang lain macam mana? Suara saya slow ke okey? Biasa? Sebab saya punya volume saya punya volume kat sini clear. Okey, clear Okey. Mungkin Abang Mehmet macam mana sekarang? Okey tak? Okey. Okey, clear Saya anggap semua dah clear. Sekarang dah clear Abang Mehmet insya-Allah. Okey. Okey sikit. Okey, mungkin saya kena alihkan mic. Okey, cuba saya buat macam ni. Ada dengar suara tak? Ada dengar suara tak? Okey. Okey, bismillah. Semalam kita dah masuk ke satu tajuk yang sangat penting, yang mana saya sebut semalam sebagai permulaan kepada zaman keemasan. Dan tinggalan yang ditinggalkan oleh Amir Al-Hakam bin Hisham adalah satu kerosakan yang membawa kesan dia besar, dan kesannya merupakan kesan yang jangka masa panjang. Jadi ini kesan daripada politik kejam ataupun politik keras yang diamalkan oleh Raja Al-Hakam bin Hisham. Jadi malam ni kita nak cerita seorang raja lagi yang menggantikan Al-Hakam, iaitu Abdul Rahman, ataupun dikenali sebagai Abdul Rahman II, Abdul Rahman II ataupun Abdul Rahman Al-Awsat. Abdul Rahman Al-Awsat. Jadi malam ni kita nak cerita tentang Abdul Rahman, seorang pemimpin yang berjaya menjadikan Cordoba, Spain. Dia berjaya menjadikan Cordoba sebagai sebuah kota yang setanding dengan Baghdad. Ini cerita kita malam ni. Sebuah kota yang zaman dia juga ada seorang tokoh yang bernama Abbas bin Firnas. Ada siapa pernah dengar tak Abbas bin Firnas ni siapa? Abbas bin Firnas adalah manusia pertama yang cipta teori manusia boleh terbang. Abbas bin Firnas satu ketika dia tengok burung. Dia tengok burung, dia nampak burung boleh terbang, dia nampak bagaimana burung mengepap sayap dia, dan dia nampak juga bagaimana burung stable di atas udara. Jadi Abbas bin Firnas ini dia cuba buat satu kreatif, dia panggil dia punya kreatif, dia cuba cipta satu alat yang menjadi sayap bagi manusia. Maka dia buat sayap, dia letak di tangan dia sebelah kanan dan juga tangan dia sebelah kiri. Dan untuk kali pertamanya invention. Ya betul, dia panggil invention Okey. Jadi Abbas bin Firnas tadi, setelah dia berjaya cipta sayap tadi, dia naik atas menara Cordoba. Menara Cordoba ni menara Masjid Cordoba lah. Masjid Cordoba, cuba type dekat kita punya Google, Cordoba Mezquito. Cordoba Mezquito. Kita akan nampak satu menara yang sangat tinggi. Daripada menara itulah Abbas bin Firnas naik dan dia terjun. Di peringkat awal, ketika dia terjun daripada bangunan tadi, dia terjun daripada menara azan tadi, di peringkat awal kali pertama gagal. Dan dia buat lagi kali kedua. Dan tak silap saya, Abbas bin Firnas kali kedua tak berjaya, dia buat kali ketiga. Bila dia buat kali ketiga berjaya, masa tu dia berjaya terapung di udara
dia berjaya terapung di udara, tetapi sayangnya dia tak tahu macam mana nak mendarat, dan akhirnya berakhirlah riwayat hidup Abbas bin Firnas. Itu dia punya kesudahan hidup Abbas bin Firnas ni. Akhirnya dia sendiri meninggal daripada hasil ciptaan dia. Tak penting walaupun hasil ciptaan dia tak menjadi, tetapi yang penting kan, yang pentingnya semangat. Yang penting semangat yang ada di dalam jiwa Abbas bin Firnas. Dan kenapa dia semangat? Sebab dia diberi dorongan. Ini penting. Mana-mana bakat yang ada dalam negara kita, mana-mana bakat yang ada di dalam masyarakat kita, kalau tidak diberi perhatian, kalau tidak diberi dorongan, maka bakat itu akan mati sampai ke situ saja. Sebab itulah bakat-bakat yang ada ni, kalau diberi dorongan, diberi semangat, diberi support dari segi kewangan ke apa, maka kadang-kadang bakat tadi akan lebih berkembang. Inilah yang terjadi di zaman Abdurrahman Al-Awsat. Sebab apa? Sebab raja sendiri support. Raja dia sendiri memberi dorongan dan galakan. Mana-mana rakyat dia yang ada idea kreatif, nak buat apa-apa ciptaan terbaru, bagi tahu dia, dan perlu berapa dana bagi tahu, dan dia akan gunakan harta yang ada di dalam kekayaan negara. Okey, aku bagi, kau buat, kau nak buat apa? Inilah Abdurrahman Al-Awsat. Abdurrahman Al-Awsat yang mengambil alih pemerintahan Cordoba setelah ayah dia meninggal, maka dia cuba bawa satu pembaharuan. Tetapi pembaharuan yang dia nak bawa ni, di saat itu, kan kita dah cerita semalam yang bagaimana Al-Hakam, ayah dia ni, dia tinggal satu luka yang parah yang ada dalam Cordoba. Antara luka yang parah juga adalah rakyat-rakyat yang ada di Cordoba, ramai di kalangan mereka yang tak puas hati. Yang tak puas hati dengan pemerintahan Umayyah. Yang tak puas hati dengan kerajaan Cordoba. Kenapa? Kerana cara mereka menguruskan krisis, cara mereka menguruskan pemberontakan ataupun pergolakan. Jadi benda inilah yang menyebabkan ramai rakyat Cordoba dan rakyat Sepanyol secara umumnya hilang kepercayaan kepada mereka. Jadi apabila kali pertama Abdurrahman naik ambil alih pemerintahan Cordoba, maka semestinya akan berlaku di mana-mana tempat, terutamanya di kawasan tempat yang majoritinya, bukan majoriti lah, ramai penduduk Kristian. Sebab di Sepanyol ini ada tempat yang Islam ramai, bukan Islam sikit. Dan ada tempat yang orang Islam dengan orang Kristian ni sama-sama banyak. Sebagai contoh, kota Toledo lah. Toledo ni kawasan dekat Madrid sekarang. Jadi di Toledo berlakunya beberapa pemberontakan yang mana disebabkan kekuatan Abdurrahman ni, dia berjaya patahkan pemberontakan tadi, dan akhirnya mereka gagal untuk merampas kuasa ataupun mereka gagal untuk mengeluarkan Toledo daripada Cordoba. Jadi disebabkan kekuatan yang ada pada Abdurrahman, beliau cuba guna politik yang sedikit berbeza daripada ayah dia. Kalau ayah dia dulu suka guna politik dendam, politik maknanya kalau salah terus hukum. Abdurrahman tak. Kita guna politik damai. Kita guna politik rundingan. Kita berunding. Apa kau nak? Apa kami boleh bagi? Bincang. Akhirnya para pemberontak tadi setuju dan mereka pun diam sekejap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian mereka diam sekejap, dan beberapa tempat lagi yang berlaku pemberontakan, itulah politik yang digunakan oleh Abdurrahman Al-Awsat. Dan dia berjaya dalam masa yang sangat singkat, dia berjaya hapuskan semua, ataupun bukan hapuskanlah, dia berjaya mengawal. Dia berjaya mengawal suasana Spain dan juga Portugal, sehingga di zaman pemerintahan dia hampir kurang. Tetap ada pemberontakan dan tetap ada pergolakan, tetapi ia lebih kurang. Sebab itulah Abdurrahman dia boleh fokus kepada pembinaan negara. Dan kita kena tahu yang negara Sepanyol Islam ini adalah negara yang baru. Negara yang baru dan negara yang
masih lagi di fasa permulaan. Walaupun kita kata semenjak Abdul Rahman lagi mereka dah bina satu tapak yang kukuh ataupun satu asas yang kukuh di dalam negara Sepanyol, tetapi dia tak cukup kukuh lagi. Masih ada upaya-upaya ataupun usaha-usaha untuk merampas kuasa. Kita kena faham yang demografi Spain dan juga Portugal ini, dia keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat ada orang Islam, dan yang Islam pun ada yang Arab, ada yang bukan Arab. Yang bukan Arab pula ada yang asal Spain. Orang asal Spain pula ada yang Yahudi. Jadi orang-orang asal Spain ni ada yang memang orang Bask, ada orang ada orang Vandal, ada orang Visigoth. Jadi terlalu banyak masyarakat ataupun kaum-kaum suku-suku yang ada di Spain menyebabkan Spain ni agak susah untuk stabil. Baru start. Kita baru start lebih kurang 10 minit. Jadi disebabkan perpecahan demografi penduduk di Spain tadi, dengan kepelbagaian kaum, kepelbagaian suku, kepelbagaian bangsa, kepelbagaian agama, ini menyebabkan Spain sentiasa bergolak. Spain zaman Islam dia sentiasa bergolak. Sebab dia banyak orang mualaf keturunan Kristian Inca Jizyah. Jizyah tu tak sangat. Dia lebih kepada ni lah. Dia lebih kepada rasa trigger. Sebab apa trigger? Sebab Spain ni tanah kami. Spain ni tanah kami. Sepatutnya yang dominan menguasai Spain adalah orang mualaf. Okey, untuk pengetahuan orang-orang yang mungkin tak tahu apa itu mualaf. Mualaf adalah orang Islam yang lahir daripada keturunan Spain asal. Orang-orang asal Spain, dia berkahwin dengan orang Arab. Bila berkahwin dengan orang Arab dan dia masuk Islam, dan lahirlah satu keturunan anak-anak yang keluar daripada perkahwinan campur tadi, mereka digelar sebagai Al-Muwallad. Apa makna Muwallad? Muwallad ni golongan-golongan yang lahir daripada perkahwinan campur. Yang lahir daripada perkahwinan campur di antara orang Spain dan juga orang Arab. Jadi orang-orang mualaf ni yang banyak memberontak lawan pemerintahan Islam di Spain ni, dia bukan isu jizyah sangat. Sebab orang mualaf ni dia Islam. Orang mualaf ni Islam dan mereka memang tak bayar jizyah. Mereka bayar zakat. Dia isu bukan isu jizyah. Kerana jizyah yang mereka bayar, kalau mereka bukan Islam pun, jizyah yang mereka bayar adalah jumlah dia kecil je. Jizyah yang dia bayar tu tak banyak, sikit. Nak banding dengan zakat yang dibayar oleh orang Islam, jauh. Zakat itu jumlah dia lebih besar. Jadi dia tak ada isu nak berontak sebab tak puas hati isu jizyah. Tak. Dia isunya adalah dia perangai manusia macam ni. Saya selalu sebut, bila kita belajar sejarah, kita belajar tentang manusia. Perangai manusia sama. Perangai manusia ni sama. Orang Arab baik, orang Amazigh. Orang Amazigh ni orang Islam yang daripada utara Afrika. Orang Amazigh perangai sama. Orang Spain, orang Visigoth, orang Vandal, orang Suebis, orang Alans, orang Roman, orang Rom, orang Bask. Semua bangsa-bangsa yang ada ni, dia manusia. Bila sebut manusia, kadang-kadang manusia yang membentuk pemikiran ataupun perangai dia adalah suasana dia. Bagaimana? Kalau orang-orang yang tinggal di padang pasir, bagaimana perangai dia? Orang-orang yang tinggal di bukit, macam mana perangai dia? Jadi sama-sama. Isu yang sama berlaku kepada orang-orang Spain yang Islam ataupun bukan Islam ni. Dia tak puas hati dengan Arab sebab apa? Bukan sebab Arab menindas ataupun orang-orang Arab ini menzalimi mereka. Tak. Dia isunya adalah engkau Arab. Engkau daripada tanah Arab. Kami Spain. Ini tanah kami. Kenapa? Kau yang merintah kami. Dia isu situ. Adapun isu adakah berlaku kezaliman ataupun tidak, semestinya sepanjang zaman yang panjang ini, 800 tahun sejarah Islam di Spain dan juga Portugal ini, semestinya akan ada satu zaman yang kita nampak dengan jelas penindasan ke atas orang bukan Arab, penindasan ke atas orang bukan Islam. Ada berlaku. Identiti status quo tu, Ustaz. Betul. Dengan Arab dakhil. Betul Talga. Barakallahu fiqh. Jadi isu identiti kami orang Spain.
Jadi ada pun dakwaan yang mengatakan bahawa kami melawan pemerintah Arab sebab mereka Islam. Ini tak berlaku dalam sejarah. Ini tak berlaku. Sebab apa tak berlaku? Sebab saya bagi satu contoh. Di satu zaman zaman Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Awsat. Zaman cucu kepada Abdurrahman yang kita nak cerita malam ni, zaman Abdullah ni, ada seorang tokoh nama dia Samuel. Samuel ni, dia berjaya menggunakan sentimen untuk mengajak orang-orang Spain lawan kerajaan Islam di Spain, di Cordoba, kerajaan Umayyah ni. Dia guna apa tahu? Dia guna alasan mereka Arab, kita Spain. Kita Spain lebih layak untuk memerintah tanah kita. Jadi ketika dia guna sentimen tadi, maka ramai orang-orang Spanyol bersama dengan dia, Samuel yang tadi, untuk lawan kerajaan Umayyah. Yang mana kerajaan Umayyah ni kerajaan Arab lah. Tiba-tiba Samuel tidak mendapat sokongan yang kuat daripada rakyat Spain. Sebab apa? Sebab rakyat Spain, mereka tetap rakyat. Mereka hanya rakyat. Nak tumbangkan kerajaan Umayyah tak cukup sokongan daripada rakyat. Kita kena ada persenjataan dan kita ada pertolongan daripada kuasa-kuasa asing. Antara kuasa asing yang ada masa tu adalah kerajaan Islam di Afrika, kerajaan Abbasiyah di Baghdad, dan juga ada kuasa asing di utara Spanyol, iaitu kerajaan Kristian. Masa tu kerajaan Kristian Leon. Jadi nak minta tolong dengan kerajaan Islam di utara Afrika, mereka tak tolong. Sebab apa? Sebab kami sendiri pun tengah berperang. Macam mana kami nak tolong kau? Minta pula tolong dengan kerajaan Kristian Spain. Kerajaan Kristian Spain kata, macam mana kami nak tolong kau? Kau kerajaan ni, kau Islam. Sebab Samuel, sebelum dia nama Samuel, nama dia Umar bin Hafsun. Umar bin Hafsun adalah seorang Spain, orang asal Spain, beragama Islam, tetapi akhirnya dia murtad. Kenapa dia murtad? Sebab dia nak dapat sokongan kerajaan Kristian. Kerajaan Kristian letak syarat, kerajaan yang kamu tubuhkan, kalau kami tolong, kamu kena tubuhkan kerajaan atas nama kami. Maknanya kerajaan Kristian. Samuel kata, okey baik. Dia pun isytihar diri dia murtad dan tukar agama daripada Islam menjadi Kristian. Nama dia Umar bin Hafsun ditukar menjadi Samuel bin Hafsun. Samuel bin Hafsun. Ketika Samuel bin Hafsun murtad, ini bukti. Ini bukti yang orang Spain bukan lawan Umayyah sebab Umayyah Islam, tak. Dia lawan Umayyah kerana Umayyah Arab. Isu bangsa, isu identiti bangsa ni. Sedangkan Islam di peringkat awal dah berjaya menyatukan mereka di atas nama Islam. Kamu Arab, kamu Amazigh, kamu Spain, kamu Vendal, kamu Visigoth. Semuanya kita adalah Islam. Kita adalah Muslim. Kita adalah satu badan. Kita adalah satu darah, satu keluarga. Keluarga dari segi mana? Dari segi sama agama. Tetapi ketika Samuel murtad, maka orang-orang Spain yang Islam, orang-orang Spain yang Islam di peringkat awal menyokong Samuel, akhirnya mereka meninggalkan Samuel. Mereka lawan balik Samuel. Kenapa mereka lawan Samuel? Sebab dulu kami bersama dengan Samuel untuk lawan Arab, bukan lawan Islam. Jelas jadi isu dia adalah isu perangai manusia. Perangai manusia apabila dia fikir dia bangsa dia pemilik asal tanah ini. Dia pemilik asal tanah ini dan dia tak kisah walaupun yang memerintah tanah dia tu sama agama dengan dia dan pemerintah tu tak menzalimi dia, dia tetap rasa ada satu benda yang kurang. Apa benda yang kurang tu? Apa benda yang kurang? Yang kurangnya adalah aku sepatutnya menjadi raja. Itu isu. Itu isu perangai manusia ni. Sebab itulah kita belajar sejarah ni, kita belajar tentang perangai manusia. Dan perangai manusia ni dia tak berkait. Saya ulang banyak kali. Tak semestinya awak Arab, awak mulia. Tak semestinya awak Melayu, awak baik. Tak semestinya awak Cina, awak tak baik. Tak semestinya awak India, awak tak baik. Semua perangai ni dia tak kait dengan bangsa. Dia tak kait dengan bangsa. Dia kait dengan perangai individu. Perangai individu. Sebab tu jangan pukul rata. Jangan pukul rata. Jadi ada pemimpin seperti Al-Hakam, bapa kepada Abdul Rahman yang kita nak cerita malam ni, memang perangai
Ya, dia Arab, dia adalah orang Arab dan dia adalah orang Islam. Tapi kalau perangai dia jahat, adakah kita orang Islam nak bela dia? Tak. Jadi kesan daripada kejahatan yang dia buat, betul, jangan kaitkan dengan bangsa or negeri. Tu perangai orang Malaysia sekarang. Ya, betul, kita tak boleh. Sebab itulah punca kita 800 tahun sejarah Spain ni, sejarah Islam di Spain ni. Dalam 800 tahun ni, dia ada zaman keemasan, dia ada zaman pertengahan, dia ada zaman kejatuhan. Cuba kita tengok setiap zaman keemasan, zaman kejatuhan dan zaman pertengahan ni. Apa punca-punca dan apa ciri-ciri yang ada pada zaman tersebut. Saya cuba zoom out sikit kamera saya. Okey. Oh, setakat ni je boleh. Jadi, kalau kita tengok di zaman keemasan Islam di bumi Sepanyol, kita akan nampak perpaduan masyarakat. Itu penting, perpaduan. Bagaimana orang Islam, bukan Islam, orang Arab, bukan Arab, orang Spain, orang Amazigh, hidup di bawah satu payung naungan kerajaan Islam. Kemudian wujudnya keharmonian, wujudnya dialog di antara agama. Sehingga gereja, masjid, sinagog dibuka untuk adanya perbincangan-perbincangan di antara agama-agama. Gereja, boleh bayang tak? Kita orang Islam pergi ke gereja dan orang Yahudi pergi ke gereja, orang Kristian pergi ke gereja. Sebab apa? Sebab ada majlis dialog. Dialog di antara agama. Maknanya dialog yang menyeru kepada apa perbezaan di antara kita dan apa persamaan di antara kita. Maknanya nak wujudkan keharmonian di kalangan masyarakat Spain masa tu, dialog-dialog diwujudkan. Supaya apa? Supaya kita orang Islam boleh hidup dengan orang bukan Islam. Orang Islam boleh hidup dengan Yahudi dengan aman. Dan bagaimana orang Yahudi, orang Islam bersatu, orang Kristian bersatu untuk mewujudkan sebuah kerajaan Islam Sepanyol yang kuat dan stabil. Dan itulah yang berlaku di zaman keemasan. Dan kita dapat lihat bagaimana wujudnya percampuran budaya di antara orang Islam, sehingga orang Islam berjaya mempengaruhi cara hidup orang-orang bukan Islam. Dan orang-orang bukan Islam yang hidup di Sepanyol masa tu, dia pakai serban, dia pakai jubah, dan dia nampak dia suka cara hidup orang Islam. Dia suka cara hidup orang Islam, sehinggalah kebanyakan budaya-budaya yang diamalkan oleh orang Islam, seperti memuliakan tetamu, seperti beradab, mereka pun ikut benda yang sama. Sehingga orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi pun, mereka mengambil adab yang sama, iaitu adab menyambut tetamu. Adab menyambut tetamu, melayan tetamu dengan baik, sedangkan mereka bukan Islam. Jadi ini yang berlaku di zaman, alhamdulillah banyak juga input etik fake muwatanah. Ya, betul tuan. Kerana di zaman Andalus ni, kalau kita nak dalami sungguh, kita kena belajar secara berasingan. Buku saya hanya fokus satu sudut sahaja. Sebab itulah jangan berpada dengan buku saya. Tetapi buku saya insya-Allah boleh menjadi pintu masuk kepada orang-orang yang nak belajar lebih banyak tentang sejarah Andalus ini ataupun sejarah Spain ini. Kalau dia nak belajar tentang bagaimana keharmonian masyarakat, bagaimana kekuatan ekonomi, bagaimana kebudayaan, itu dia kena baca buku yang berasingan, yang memang ditulis khusus tentang kajian kebudayaan, tentang kajian ekonomi, tentang kajian kemasyarakatan. Jadi buku saya ni tentang politik. Buku saya adalah berkisah tentang sejarah politik Islam ataupun sejarah kerajaan-kerajaan Islam. Itu fokus buku saya. Sebab itulah kalau baca buku saya, anda tak dapat sangat input-input berkaitan dengan seni bina, input-input berkaitan dengan tamadun, ataupun tentang keharmonian masyarakat. Tak dapat benda tu, kecuali sedikit saja. Sebab fokus saya adalah sejarah politik, sejarah kerajaan-kerajaan Islam, sejarah tokoh-tokoh Islam yang pernah memerintah di Spain. Okey, saya minum air kejap. Jadi, disebabkan keharmonian kaum itu tadilah, hidupnya sebuah masyarakat yang kita sebut sebagai zaman keemasan. Dan adakah
ini salah? Saya nak tanya, adakah menyeru kepada keharmonian masyarakat ini salah? Lawa gelah gambar Spain. Ya, gelah ni ada lama dah. Saya baru teringat. Oh, cantik juga. Boleh patutnya letak kat sini supaya orang tengok kita sedang bercakap tentang Spain. Okey, poyo orang kata. Jadi zaman Nabi, kita tengok zaman Nabi, bagaimana Nabi membina negara Madinah. Itu bagi saya contoh terbaik adalah bagaimana Nabi membina negara Islam Madinah. Adakah di negara Islam Madinah tidak ada Yahudi? Ada. Adakah di negara Islam Madinah ada orang Islam saja? Jawapannya tak. Ada orang Islam dan bukan Islam. Dan adakah Nabi halau mereka? Adakah Nabi tak bermuamalat dengan mereka? Tak. Nabi bermuamalat dengan mereka. Nabi berniaga dengan mereka. Sahabat-sahabat Nabi juga berniaga dengan mereka. Jadi ini Islam. Islam menyeru kepada toleransi masyarakat. Islam menyeru kepada hidup bermasyarakat yang harmoni. Berbilang kaum, berbilang bangsa. Dan apabila benda tu berlaku, adanya perpaduan masyarakat, adanya keharmonian, akhirnya Andalus berjaya sampai ke puncak. Antara puncak yang saya nak cerita ni zaman ni, Abdul Rahman Al-Awsat. Abdul Rahman Al-Awsat ni berapa tahun dia merentah? Daripada tahun kejap, saya ada tulis panjang juga sejarah dia dalam buku saya ni. Lebih kurang 5 muka surat lah, 5 muka surat. Saya tak jumpa tahun berapa. Okey, 273 bukan. Mana ni? Tak jumpa ni. Okey ni. Abdul Rahman Al-Awsat meninggal pada tahun 238. Daripada 208, mana 30 tahun. Abdul Rahman ni memerintah Spain selama 30 tahun. Dan dalam 30 tahun ni semestinya di peringkat awal tidak mudah. Tidak mudah dia nak bina negara sebab dia sedang mewarisi kekacauan dan kerosakan yang dibuat oleh ayah dia. Disebabkan politik yang begitu mudah menghukum tadi yang dibuat oleh ayah dia Al-Hakam, akhirnya Abdul Rahman menerima tempias dan dia berjaya. Dia berjaya mengawal dan dia berjaya slow down. Dia berjaya buat puak-puak yang ada di Andalus masa tu, yang ada di Spain masa tu, mereka dah mula berdamai. Mereka dah mula rasa okey, tak apa, kita tak payah lawan sebab pemimpin kita pertama baik. Di samping baik dia ada tegas. Sebab pemimpin baik saja dalam sejarah yang ni juga yang mudah dipijak kepala. Tapi Abdul Rahman ni tak. Dia baik, dalam masa sama dia tegas. Dan Abdul Rahman juga adalah sama macam datuk dia Hisham. Seorang raja yang sukakan ilmu. Seorang raja yang sukakan ilmu. Dan dia juga sama dengan karakter datuk dia Hisham. Ayah dia tak. Ayah dia Al-Hakam ini perangai tak berapa elok sangat. Tetapi datuk dia, iaitu Hisham, dia jiwa rakyat. Dia jiwa jenis suka turun dengan masyarakat, pergi solat jenazah dengan masyarakat, pergi ziarah rakyat-rakyat dia yang sakit. Inilah Abdul Rahman. Dia bawa perangai yang sama. Dia turun ke lapangan. Dia di jalanan Cordoba malam-malam dia suka pergi berjalan-jalan. Dia suka pergi berjalan, tengok keadaan rakyat dia. Dan Abdul Rahman ini, dia ambil sunnah yang sama dengan datuk dia. Yang mana datuk dia ni, semalam saya lupa nak sebut. Hisham, datuk kepada Abdul Rahman ini, ada sebahagian ulama sejarah menggelarkan Hisham sebagai Umar bin Abdul Aziz Andalus. Umar bin Abdul Aziz dekat Umayyah, Hisham adalah Umar bin Abdul Aziz Andalus. Sebab apa? Sebab dia, zuhud dia, cinta ilmu dia, ibadat dia. Ini perangai pemimpin yang baik. Sama, Abdul Rahman pun bawa perangai yang sama. Dia menggalakkan mana-mana rakyat dia yang nak pergi belajar ke timur. Nak pergi belajar ke timur, nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Madinah, nak pergi ke mana lagi? Nak pergi ke Baghdad. Boleh. Kalau kamu tak ada belanja, ambil belanja daripada kerajaan. Kerajaan akan bagi kepada kamu sejumlah duit, pergi belajar. Tak payah fikir. Ini yang Abdul Rahman buat. Dan di zaman Abdul Rahman lah, sejarawan menyebutkan bahawa inilah zaman kemuncak keemasan Islam. Kemuncak pertama lah sebab
di sepanjang sejarah Islam di Spain ni, dia banyak kali zaman keemasan. Dia banyak kali. Tetapi permulaan kepada zaman keemasan adalah Abdul Rahman II, Abdul Rahman II. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Dia berjaya menyatukan rakyat dia. Dia berjaya mewujudkan keharmonian dan dia berjaya menjadikan Andalus sebagai rumah kepada semua rakyat dia. Siapa tak puas hati dengan kerajaan, okey, boleh datang berjumpa sendiri. Sebab kebiasaan raja-raja Islam ini, mereka akan ada ada satu jawatan yang dia panggil al-hijabah. Apa makna al-hijabah? Al-hijabah adalah satu jawatan yang dia lantik seorang ni untuk menjadi wakil raja. Untuk menjadi wakil raja untuk apa? Untuk mendengar luahan rakyat. Yang mana rakyat tak puas hati dengan raja, pergi bagi tahu dekat hajib tadi, dan hajib tu akan tulis surat. Akan tulis surat dan pergi menghadap raja. Okey, ini luahan, ini aduan daripada rakyat kita. Tetapi Abdul Rahman sama dengan datuk dia. Dia tak perlukan hajib. Nak buat apa hajib? Aku sendiri boleh turun pergi dengar apa yang rakyat aku tak puas hati. Ini yang Abdul Rahman buat. Dan walaupun dia banyak turun bersama rakyat dia, menjaga kebajikan rakyat dia, turun tengok kalau ada kemiskinan di sekitar dia, dia akan tolong sendiri, dia pergi bantu. Kalau ada pemimpin macam tu di zaman kita, Allah berjayanya kita. Kita hidup di zaman yang hebat. Sebab apa? Sebab pemimpin kita turun ke lapangan dan jumpa terus bagi. Tak payah tunggu mengundi. Yang penting hari-hari dia turun. Walaupun dia sibuk duk turun padang. Dalam masa sama, pentadbiran di zaman dia juga pentadbiran yang cemerlang. Kenapa cemerlang? Kerana sejarawan mengatakan bahawa di zaman dia adanya khazanah negara ataupun perbendaharaan negara. Kita panggil wang negara masa tu. Ada berapa? Ada alfi dinar. Apa makna alfi dinar? Alfi dinar adalah 1,000,000 dinar. 1,000,000 dinar wang negara masa tu. 1,000,000 dinar di zaman kita, kalau sebut duit ada 1,000,000 biasa je. Tapi ini 1,000,000 dinar zaman itu. 1,000,000 dinar, cuba kita buat kiraan. 1,000,000 dinar di zaman kita ni berapa? Itulah duit negara yang ada di Spain masa tu. Betapa kayanya Spain. Sebab apa? Sebab negara dah stabil. Bila negara dah stabil, daripada negara stabil itulah perdagangan stabil, aman. Jalan-jalan digunakan dengan aman. Rakyat boleh pergi ke mana kemari. Boleh. Saya nak pergi ke Toledo, nak pergi berniaga. Boleh. Saya nak pergi ke Cordoba. Boleh. Saya nak pergi ke Valencia. Boleh. Saya nak pergi ke mana-mana. Boleh. Sebab apa? Sebab negara aman. Negara aman daripada pemberontakan. Bila negara aman, ekonomi juga makin kuat. Aktiviti perdagangan makin rancak. Dan tambah lagi, Spain adalah pintu masuk di antara dunia Islam dengan Eropah. Jadi nak tak nak, orang-orang Eropah nak pergi berdagang di dunia Islam, kena lalu Spain. Mereka kena lalu Spain. Kalau mereka tak nak lalu jalan darat pun, mereka kena lalu jalan laut yang dikuasai oleh umat Islam di Spanyol. Jadi nak tak nak, bila orang lalu di dalam perairan kita, orang lalu di negara kita, mereka bayar cukai. Itulah wang negara bertambah. Dan di saat stabilnya negara Islam Sepanyol masa tu, ada tak cubaan daripada kerajaan Kristian Spanyol yang cuba untuk menyerang negara Islam? Jawapannya ada. Tetapi semuanya gagal. Kenapa gagal? Sebab kau nak masuk celah mana negara kami? Sebab rakyat kami bersatu. Pemimpin kami pun disayangi oleh rakyat. Semestinya apabila kamu nak menyerang negara kami rakyat akan bangkit bersama dengan pemimpin kami lawan kamu. Inilah negara yang baik. Inilah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan di zaman Abdul Rahman juga, di samping lahirnya ulama-ulama yang hebat seperti Abbas bin Farnas tadi. Abbas bin Farnas yang orang pertama yang buat sayap tadi. Jadi manusia pertama boleh terbang zaman ni lah. Zaman ni. Sebab apa? Sebab pertumbuhan ilmu baik. Pertumbuhan ekonomi baik. Dan semuanya adalah hasil daripada kestabilan. Dan kestabilan datang daripada seorang pemimpin yang baik. Seperti Abdul Rahman.
Dan di zaman dia juga, kota Cordoba, ibu kota Cordoba makin membesar. Sebab apa? Sebab limpahan rakyat. Semua rakyat Spain yang duduk di merata tempat, semua nak datang ke Cordoba. Kenapa nak datang ke Cordoba? Sebab bila kita tinggal di ibu kota, semestinya banyak peluang pekerjaan yang kita boleh buat. Jadi kota Cordoba makin padat. Dan tak cukup satu masjid. Dulu di zaman Abdul Rahman ada satu masjid pusat, dan di keliling dia ada masjid-masjid kecil lah, kita panggil masjid biasa, bukan jamik. Kalau yang Cordoba yang di tengah tu, dia panggil masjid jamik. Di zaman Abdul Rahman, dia tambah lagi pembinaan masjid, tambah lagi. Dan di zaman dia juga, dia perbanyakkan hospital. Kenapa? Kerana di zaman itu ada berlaku satu serangan wabak, tak silap saya, menyebabkan ramai rakyat dia meninggal. Dan apa Abdul Rahman buat? Kita bina hospital, kita perbanyakkan hospital. Supaya apa? Supaya tahap kesihatan rakyat kita baik. Tahap kesihatan, tengok sampai tahap tu. Dan dibina juga di zaman dia tandas-tandas awam. Dan orang-orang bukan Islam, orang-orang Sepanyol yang bukan Islam di zaman sebelum Islam, mereka ni kadang-kadang setahun boleh kira berapa kali mereka mandi. Sebab mereka ada satu kepercayaan karut, yang mana mereka mengatakan badan kita kalau ada apa-apa kekotoran ataupun busuk ke apa, itu adalah semula jadi badan kita. Kita adalah manusia. Buat apa kita nak buang kotoran ataupun bau busuk daripada tubuh kita? Sedangkan itu adalah berkat. Itu adalah asal bau tubuh kita. Buat apa kita nak buang? Itu adalah berkat. Jadi benda ni ada dalam mindset ataupun pemikiran orang-orang Sepanyol masa tu. Jadi disebabkan orang Islam datang, banyaknya dibina tandas-tandas awam. Untuk apa tandas awam dibina? Untuk semua orang boleh pergi mandi. Sebab yelah dulu kadang-kadang istana dan rumah orang kaya saja. Kalau zaman tu, istana dan rumah orang kaya saja yang ada tandas di dalam rumah. Selebihnya mandi kat mana? Mandi kat luar lah. Sama ada pergi kat sungai ataupun telaga-telaga di luar rumah. Jadi diwujudkan tandas awam. Untuk apa? Untuk semua orang datang untuk mandi. Dan kalau kita tengok seni bina tandas awam dia ni, dahsyat. Kenapa dahsyat? Kerana saya tak tahulah apa teknologi yang mereka guna. Kalau musim panas, dalam tu tak panas. Kalau musim sejuk, dalam tu tak sejuk. Dia macam bagaimana cara seni bina yang dia buat tu, yang menyebabkan aliran angin dan udara dalam tu boleh mengalir dengan baik. Bila boleh mengalir dengan baik, panas pun tak terasa panas, sejuk pun tak terasa sejuk. Jadi orang Eropah ataupun orang Sepanyol masa tu pun terpengaruh dengan budaya Islam mandi. Mereka suka mandi. Sebab tu bersih mereka ni. Jadi di zaman mereka rancaknya pertanian, mereka buat inovasi dari segi teknologi pertanian. Zaman tu apa? Zaman tu taun belalang juta. Betul tuan, betul. Itu serangan taun ataupun wabak dari yang datang daripada belalang. Mana? Ada soalan tadi. Zaman khalifah siapa dibina Madrid? Okey, Madrid dibina di zaman anak kepada Abdul Rahman, iaitu Muhammad bin Abdul Rahman. Lepas ni kita cerita. Okey, zaman tu taun kemarau ada juga, okey, darab, tapi alhamdulillah berjaya diharungi. Sebab apa berjaya diharungi? Sebab kebijakan pentadbiran. Sebab itulah ini kalau kita bincang isu sains, kalau kita bincang tajuk sains politik, ini dinamakan sebagai good governance. Good governance. Wujudnya pentadbiran yang baik, wujudnya menteri-menteri yang dipilih pun menteri yang baik. Dan kalau ada, pernah berlaku di zaman Abdul Rahman, ada menteri yang dia tindas rakyat dia, sampai je aduan kepada Abdul Rahman. Abdul Rahman tak cakap banyak. Tak kira engkau kroni aku ke, keluarga aku ke, engkau zalimi rakyat aku, engkau dipecat. Dan ini yang dia buat. Dan di zaman dia juga, ada sejarawan kata ini pertama kali dalam sejarah dunia ke sejarah Islam, sejarah Eropah. Ini kali pertama di dalam sejarah Eropah, jalan-jalan yang ada di seluruh Sepanyol dan juga Portugal diterangi oleh pelita. Maknanya dia menurunkan modal yang sangat besar kepada setiap negeri untuk pasang ataupun untuk bajet infrastruktur. Kita bina lampu-lampu jalan dengan sangat banyak di seluruh kota kita,
Seluruh negara kita ada lampu yang cerah di waktu malam. Jadi bila ada lampu yang cerah di waktu malam, apa berlaku? Apa berlaku? Bila dah cerah, apa yang berlaku? Berlakulah ketenangan. Ketenangan macam mana? Rakyat-rakyat yang nak keluar berniaga waktu malam contohnya. Hidup, betul. Dari segi keselamatan, lampu itu penting. Sebab tu kita nampak, Allah, pasang lampu je pun tak masalah. Kekurangan jenayah. Jadi rakyat dah dulu malam habis aktiviti. Aktiviti kita sampai maghrib. Kalau yang di Cordoba tu tak pelik lah. Sebab Cordoba ni ibu kota. Bila sebut ibu kota, 24 jam memang hidup. Sebab kawalan keselamatan itu di mana-mana ada. Tetapi yang di kampung-kampung, kota-kota yang jauh daripada Cordoba, apa yang berlaku kepada mereka? Bila masuk je waktu maghrib, habis aktiviti kita. Bila habis aktiviti kita, patutnya kita boleh buat 10,000. Sepatutnya kita boleh buat 10,000, tetapi disebabkan kekangan masa, kita nak kejar sebelum gelap, kita tak sampai 10,000. Kita hanya boleh buat 5,000. Dengan adanya lampu-lampu di jalan-jalan, di kampung pun pasang. Kampung pun tak semualah. Kampung pun tak semua. Tetapi yang penting di jalan-jalan di Spain masa tu, adanya lampu-lampu. Jadi kalau kampung sangat sampai dalam hutan, dia sama je dengan zaman kita. Kadang-kadang yang terlalu pedalaman ni, dia punya infrastruktur ni lambat sikit. Dia sama lah dengan zaman kita. Kalau kampung sangat tu, saya tak rasa ada. Tapi kalau yang kota-kota yang jauh daripada Cordoba ni memang maju. Sebab itulah tak pelik kalau harta negara sendiri pun sejuta dinar. Bukan sejuta ringgit, bukan sejuta dolar, sejuta dinar. Boleh siapa tolong tanya ChatGPT seorang, 1 juta dinar pada hari ni berapa? Jadi kurang risiko. Qutta' Turuk. Qutta' Turuk ni geng-geng penyamun. Penyamun dah tak boleh nak buat kerja dah. Sebab apa tak boleh nak buat kerja? Semua orang nampak. Aku nak lari kat mana? Aku nak buat jahat dekat mana? Sebab semua cerah. Rakyat pun semua keluar untuk beraktiviti di waktu malam. Dan di zaman Abdul Rahman Al-Awsat juga, dia ada seorang pembantu dia. Saya tak ingat nama apa. Saya tak ingat nama. Tetapi dia ni seorang pembantu kepada Abdul Rahman, yang mana Abdul Rahman upah dia, hantar dia pergi ke Baghdad. Kenapa pergi ke Baghdad? Pergi buat apa dekat Baghdad? Pergi beli buku. Ini pemimpin yang bijak ni. Sebab itulah, kalau lebih kurang, Allahu Akbar, 1 juta dinar sekarang lebih kurang 3 bilion ringgit. Zaman tu 3 bilion ringgit. Dengan tak tahulah. Sebab tu tak pelik kalau rakyat dia sayang pada Abdul Rahman. Walaupun di peringkat awal ada perlawanan, tetapi rakyat dia sayang. Dan ini perangai dia. Hantar pembantu dia pergi ke Baghdad, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah untuk beli kitab dan cari kitab. Ambil kitab tu, bawa balik ke Spain, kita copy. Bukan kita copy, kita buat salinan daripada kitab-kitab tadi untuk disebarkan, dijual ke seluruh Spain. Supaya apa dijual ke seluruh Spain? Supaya semua rakyat kita dapat menikmati ilmu yang sama dengan orang Baghdad. Sebab Baghdad masa tu lebih maju, lebih awal lagi. Tetapi ilmu Baghdad tu tak sampai ke kita. Abdul Rahman kata, kita pergi ambil ilmu dia, kita bagi akses kepada rakyat kita. Kita bina perpustakaan awam supaya rakyat datang. Ustaz cerita pasal Madrid. Kejap Ripo. Terima kasih atas ilmunya. Sama-sama Yuri. Okey. Terima kasih semua kerana sudi mendengar juga. Dan kalau anda sudi, saya pun makin bersemangat insya-Allah. Dia hantar wakil dia tadi pergi bawa balik kitab dengan sangat banyak. Untuk apa? Untuk kita buat salinan, kita sebar ke seluruh Spain. Untuk apa? Untuk buat apa? Untuk rakyat kita dapat menikmati ilmu yang sama dengan orang-orang Baghdad dapat. Supaya rakyat kita pun boleh membaca. Supaya rakyat kita pun boleh menjadi bijak. Inilah dia panggil pelaburan yang paling mahal. Dia tak bergaduh. Dia zaman bergaduh ni zaman dah habis dah. Sebab apa dia tak bergaduh dengan Baitul Hikmah? Sebab zaman Abdul Rahman Al-Awsat ini, Baghdad dah mula bergolak. Baghdad dah mula bergolak dari segi politik.
Tetapi dari segi ilmu, Baghdad masih lagi tidak tercabar. Kerana lepas pada zaman Abdul Rahman ini, Baghdad dah mula lemah sebab politik di Baghdad dikuasai oleh orang-orang Turki. Sebab itulah perpindahan tamadun berlaku daripada Baghdad pergi ke mana? Ke Samarkand, pergi ke Bukhara. Jadi ini zaman yang berlaku. Sebab tu penting politik. Sebab tu kita kena kata okey, politik ni tak penting, yang penting aku boleh kerja. Tak, masalahnya sebab politik lah kau tak dapat kerja. Macam mana? Contoh, satu-satu kerajaan lemah, bergolak sehingga pelabur-pelabur yang nak melabur pun jadi takut nak melabur. Bila takut nak melabur, apa perniagaan yang ada di negara kita? Contoh, syarikat-syarikat yang besar, Panasonic ataupun syarikat-syarikat, tak kira lah, syarikat-syarikat antarabangsa yang besar, dia nak melabur, bila dia tengok negara kita negara kita stabil, maka dia pun mari melabur, buka kilang. Bila dia buka kilang, rakyat kita juga yang dapat kerja. Jadi ini penting politik. Bukan kata politik ni tak penting. Tak, politik itulah yang menentukan hala tuju sesebuah negara. Politik. Sebab itulah dengan adanya kuasa politik, dia panggil political power. Dengan political power inilah sesebuah negara boleh menentukan apa dasar yang mereka nak buat. Okey? Jadi kita baca komen dulu sikit. Dia tak gaduh. Memang dia tak gaduh. Sebab masa fasa gaduh ni dah habis dah. Masa ni pun Abbasiyah bukan fasa sebab kalau di zaman Abu Ja'far Al-Mansur yang sezaman dengan moyang Abdul Rahman II ni, iaitu zaman Abdul Rahman Ad-Dakhil, zaman tu memang zaman bergaduh lah. Sebab masa tu Abbasiyah kuat dan Abbasiyah ada cubaan dan kemampuan untuk rampas balik Andalus. Tapi zaman ni, zaman Abdul Rahman II ni, masa ni Abbasiyah jenis tak sibuk dah nak berperang. Abbasiyah masa ni sibuk untuk bina negara. Cuma dari segi persaingan tu ada lah. Persaingan tu ada. Buku apa tu? Buku yang saya tulis sendiri, buku Sejarah Andalusia. Yang mana saya sedang cerita sekarang adalah sejarah yang saya tulis sendiri di dalam buku saya. Bukan saya tulis sendirilah, yang saya susun di dalam buku saya. Sejarah yang saya cerita ni kebanyakannya daripada buku saya. Jadi malam ini saya duk bedah buku, duk cerita apa isi buku saya, dan sambil-sambil tu saya menjual buku lah. Berapa saya jual? Sekarang saya jual RM53 free postage. Apabila anda beli buku saya, anda akan dapat buku di dalam kotak. Kita akan bagi kotak. Kita akan bagi buku dalam kotak, dan di dalam kotak kita akan bagi satu penanda buku yang kita design khas untuk sejarah Andalus. Okey. Jadi itu yang anda dapat di dalam buku saya. Hal al-harb. Apa tu? Hal al-hizb. Saya tak boleh baca lah. Saya tak boleh baca. Hal al-hizb da'ufat ilal Islam. Sebab saya tak boleh baca. Sebab font dia ke macam mana ni? Sebab font dia saya tak tahu. Apa ni? Hal al-harb. Yang tu apa tu? Dayyaqat ilal Islam ahsan wa afdal. Okey, mungkin yang dia maksudkan, adakah perang membawa Islam kepada lebih baik ke macam mana? Saya tak faham maksud dia. Saya tak faham, mungkin sebab kelemahan bahasa Arab saya, ataupun sebab penggunaan ayat tak betul. Nak order macam mana? Okey, nak order macam mana? Tolong PM saya. Dan tinggal nombor, dan saya akan contact lah di sana. Boleh DM personal saya dan saya akan contact awak. Boleh Okey, sebab penggunaan ayat. Okey, nak order macam mana? Daftu kod ilal Islam. Saya tak tahu, wallahu alam. Kalau dia boleh tolong betulkan, saya cuba untuk jawab lah, insya-Allah. Jadi dia tak berlaku pergaduhan. Kalau yang dimaksudkan pergaduhan tu dari segi persaingan tu wujud lah. Wujud. Tetapi kalau dari segi pergaduhan politik tu tak ada. Sebab Abbasiyah pun dah tak berminat dah kepada Andalus. Macam mana nak berminat dengan Andalus? Sebab masa ni Abbasiyah dah kehilangan banyak tanah dia. Abbasiyah dah kehilangan masa ni kehilangan Libya daripada Abbasiyah. Yang mana masa tu Libya dikuasai oleh Gubernur Abbasiyah yang bernama Ibrahim bin Aghlab. Dan akhirnya Ibrahim bin Aghlab mengisytiharkan, di peringkat awal mengisytiharkan otonomi. Lepas dia isytihar otonomi, dia isytihar pula Libya menjadi negara yang berdaulat daripada Abbasiyah.
Alamak, Ustaz lambat hadir. Boleh bagi mukadimah balik tak? Tak apa. Nanti kita bagi video tengok dekat Rumah Merah. Sebab saya nak ulang balik. Jauh dah ni saya pergi ni. Okey. Jadi, persaingan ilmu tu tetap wujud. Sebab tak buka beg kuning. Belum lagi. Sebab beg kuning dalam proses. InsyaAllah kita akan buka dalam masa terdekat. Jadi, daripada persaingan tadilah, wujudnya, dia bagus sebenarnya persaingan ni. Sebab Andalus dia tengok kepada kemajuan Abbasiyah. Dia nampak kemajuan Abbasiyah dari segi ilmu. Sebab itulah dia nak buat benda yang sama. Bila nak buat benda yang sama, kena ambil idea. Kena ambil kitab apa yang ada di sana. Dan kebanyakannya ulama'-ulama' di Spain, mereka pergi ke Baghdad. Mereka pergi ke Mekah. Mereka pergi ke Madinah untuk belajar dengan ulama'-ulama' Abbasiyah. Bukan ulama' Abbasiyah lah. Ulama' yang duduk di bawah negara Abbasiyah. Kalau kata ulama' Abbasiyah, tak semua ulama'-ulama' di bawah zaman mereka ni setuju dengan cara Abbasiyah. Jadi itu kita kena jelaslah. Yang ulama'-ulama' ini kebanyakannya dia tak fokus sangat kepada politik, tetapi mereka ngajar. Jadi ilmu-ilmu tadilah dibawa balik ke Spain. Dan banyak kalau saya nak cerita kemajuan-kemajuan yang berlaku di zaman Abdul Rahman ni terlalu banyak, tapi saya nak cerita satu lagi peristiwa sebagai penutup. Malam ni saya tak boleh cerita panjang sebab saya kena tidur awal malam ni, saya kena berhenti awal. Okey. Benarkah Ziryab dari Baghdad membawa perubahan pada peradaban Islam? Okey, Tuan Muzammil, ini soalan yang sangat bagus untuk kita semua boleh tumpang belajar. Di zaman Abdul Rahman juga datangnya seorang insan yang bernama Ziryab. Ziryab ni seorang tokoh hiburan lah kalau kita sebut secara bahasa moden, kita kata tokoh hiburan ataupun artis. Artis daripada Baghdad. Dia ni ahli muzik. Dan di zaman Abdul Rahman II, dia datang ke Cordoba dan dia disambut baik oleh masyarakat Cordoba dan dia bawa satu benda yang mana orang Spain ataupun Andalus masa tu tak kenal, iaitu muzik. Maksud ni sebelum Andalus ini, orang-orang Baghdad ni dah biasa dah dengan alat muzik, syair-syair yang diiringi oleh alunan-alunan alat muzik. Itu biasa. Tapi bila Ziryab sampai ke Andalus, dan secara tabiatnya masyarakat ataupun manusia mereka sangat suka kepada hiburan. Kalau nak tanya zaman kita ke zaman dulu ke, kalau kita buat perbandingan antara majlis ilmu dengan majlis hiburan, mana lagi diterima oleh masyarakat? Ini saya cerita tentang manusia ni, manusia. Tak kira zaman kita ke zaman dulu ke, perangai manusia sama. Sama dari segi apa? Lebih suka kepada hiburan daripada ilmu. Disebabkan sifat manusia yang sukakan hiburan tadilah, apabila Ziryab sampai apabila mereka dengar alunan muzik mereka asyik. Sebab tu bahaya muzik ni. Muzik ni kadang-kadang dia buat kita hanyut. Ada tak muzik-muzik yang kita dengar kita rasa hanyut? Ada. Jadi alat muzik yang dibawa oleh Ziryab tadi, dia buat orang-orang Andalus ni, dia mula pemuda-pemuda yang dulunya, okey, kita nak bersyair. Kalau zaman Andalus dulu, kita berebut untuk pandai bahasa Arab. Orang Yahudi belajar bahasa Arab, orang Kristian belajar bahasa Arab. Sebab apa? Sebab kita nak menulis syair. Kenapa kita nak menulis syair? Kita nak memuji khalifah-khalifah. Kenapa kita nak memuji khalifah-khalifah? Sebab kita dapat duit. Sebab tu zaman tu antara pekerjaan yang diterima, yang demand dia tinggi di zaman Andalus adalah penyair. Ada penyair yang kaya jasa syair. Dia tak buat kerja apa pun. Dia hanya belajar bahasa Arab, dia guna otak dia untuk menulis, pergi ke istana, puji raja. Puji raja, bima ta'allulu la ahlun wala watanu wala ka'sun wala nadimu wala sakanu uridu min zamani dha'in yuballighani. Contoh, puji. Okey, aku suka, dapat duit. Jadi zaman tu, apabila datangnya Ziryab, orang dah tak fokus sangat kepada syair. Buat apa nak belajar syair? Sebab syair dah lah susah. Baik kita belajar main muzik. Sebab main muzik pun kita boleh buat kerja. Buat kerja macam mana? Kita boleh tarik orang-orang yang muda ni, dia suka muzik, dia dengar jadi galik, sedap. Jadi dapat ada demand. Jadi disebabkan demand itulah majlis-majlis ilmu mula berkurangan.
Ini mungkin perubahan yang dimaksudkan oleh saudara kita, sahabat kita Muzammil Andalus, iaitu perubahan yang dibawa oleh Ziryab, iaitu alat muzik. Itu sebenarnya. Sebab itulah ada seorang penulis moden, nama dia Dr. Raghib Sirjani. Saya ada kitab dia, Dr. Raghib Sirjani, dan buku saya pun saya ada rujuk Dr. Raghib Sirjani juga. Dr. Raghib Sirjani yang menulis buku ini, dia ada tulis satu buku berasingan. Okey, buku ni dia ensiklopedia menghimpunkan semua sejarah Islam sepanjang zaman. Ada satu buku lagi yang ditulis oleh Dr. Raghib. Nama kitab dia Qissatul Andalus. Dr. Raghib kata kesimpulan kejatuhan Andalus, Spain dan juga Portugal adalah kerana Ziryab. Dr. Raghib, dia kata jatuhnya Andalus sebab Ziryab. Kenapa sebab Ziryab? Dan semestinya banyak lagi faktor-faktor lain. Dia tak ada satu-satu negara ataupun tamadun jatuh kerana satu sebab. Tak ada. Dan satu negara jatuh bukan satu malam, satu hari. Tak. Dia jatuh 800 tahun ni, dia jatuh beransur-ansur. Dia banyak faktor dia lah, antaranya perbalahan isu mazhab. Ini pun serius juga di dalam masyarakat Andalus ni. Perbalahan isu mazhab. Dan Dr. Raghib tadi, beraninya dia kata sebab utama, tak silap saya baca buku tu, dia kata antara sebab-sebab jatuhnya Andalus, sebab pertama dia letak adanya Ziryab. Tadilah faktor perubahan yang dibawa oleh Ziryab, sahabat kita Muzammil. Sebab dia bawa alat muzik sehingga anak-anak muda ni mereka lebih majlis ilmu boring. Yalah, pergi duduk dekat masjid, duduk ambil ilmu, tulis. Tapi dengan Ziryab asyik lagi. Dia seronok dengan muzik ni. Dia nafsu kan? Dia nafsu. Semestinya kalau diberi pilihan kepada manusia antara Quran dengan muzik, dia pilih nak dengar muzik lagi. Sebab itulah kita tengok yang berlaku 3 hari lepas di thread, mereka bagi satu tip, yang mana tip ni sangat musibah. Ini musibah terbesar dalam masyarakat kita. Kalau kita lalu di tempat-tempat yang berhantu ataupun keras, jangan pasang Quran. Ini bala ni. Jangan pasang Quran, pasanglah muzik. Kenapa? Kerana kalau pasang Quran, hantu rasa terganggu. Bila dia rasa terganggu, dia trigger, dia ganggu kita. Tapi kalau kita pasang muzik, dia suka, bila dia suka, dia tak ganggu kita. Ini bala musibah. Ini musibah. Ini benda yang sama berlaku di zaman Andalus. Daripada pergi dengar majlis ilmu, baik pergi dengar muzik. Dapat seronok dan dapat kerja. Nak kerja macam mana? Kita belajar main muzik. Jadi, Ziryab zaman ni dia menjadi fenomena. Fenomena apa? Fenomena yang semua anak muda ni, kebanyakan lah. Itu tak semestinya tak ada ahli ilmu. Kerana sepanjang zaman, ada geng-geng yang minat hiburan dan ada geng-geng yang minat ilmu. Sebab itulah, yang lahir keluar jadi cendekiawan dan bijak pandai ni, tak ramai. Sebab yang ramainya, set-set lara. Set-set lara dan geng-geng foya-foya ni. Jadi, tetap ada ulama', tetapi yang ramainya anak muda ni pergi majlis Ziryab. Ziryab buat rambut merah, kita buat rambut merah. Ziryab pakai serban merah, kita pakai serban merah. Ziryab pakai baju tu, kasut tu, kita ikut Ziryab. Sebab itulah Dr. Raghib berani kata Ziryab lah punca kejatuhan Andalus. Kalau tanya saya setuju tak? Saya setujulah. Kalau kita perincikan lagi apa kesan yang Ziryab bawa terhadap masyarakat masa tu, memang bila berfoya-foya, saya nak ajak kita fikir sama-sama. Bila berfoya-foya, seronok dengan lagu ni, kita mari satu rasa yang kita nak dengar lagu seumur. Bila kita nak dengar lagu seumur, bila berlakunya serangan di sempadan negara kita, kemudian negara kita ajak, negara dah ada tentera dah, yang memang tentera yang bekerja, bergaji. Tetapi akan ada satu masa kita perlukan sukarelawan untuk pergi berperang, untuk berjihad. Agak-agak geng-geng yang duk berfoya-foya, duk main muzik ni, kerajaan umum untuk pergi berjihad. Tapi muzik tak habis lagi ni. Tak boleh. Sebab seronok. Asyik. Jadi ini juga faktor. Kalau kita perincikan isu Ziryab ni, inilah yang kita dapat. Maknanya dah makin seronok. Ya betul, memang perangai manusia bila dah seronok, dia tak nak mati. Bila dah seronok, dia tak mati sebab dia rasa senang. Halwa telinga, rasa asyik. Tapi kalau dia rasa susah, hidup dalam keadaan serba kurang, maka dia akan kata apa? Alal mautu tuba'u fa'ashtari. Alal mautu tuba'u fa'ashtari. Alangkah baiknya kalau kematian itu dijual sebab aku nak beli. Kenapa aku nak beli? Sebab aku dah bosan hidup. Kenapa aku bosan hidup? Kerana hidup aku susah.
Ini faktor masyarakat, faktor perangai manusia lah. Dan antara faktor lain juga, boleh share sistem perbankan zaman Andalus ni. Oh, ini saya tak kaji secara terperinci. Saya minta maaf. Saya minta maaf Khomeini. Saya minta maaf. Sebab yang saya kaji dan saya tulis dalam buku saya adalah sejarah politik. Saya lebih fokus kepada dinasti, kerajaan-kerajaan, dan kerajaan-kerajaan ni pun saya fokus kepada pergolakan ataupun faktor penubuhan ataupun faktor kejayaan dan faktor kejatuhan. Itu saja. Kalau buku-buku yang saya rujuk tu semua ada sebut pasal ni. Tetapi saya tak fokus sangat sebab saya lebih fokus ambil pasal kerajaan. Buku saya memang fokus, kajian saya fokus kepada political history. Political history. Adapun sistem perbankan ataupun tu, saya kena cari buku yang berasingan untuk saya baca secara berfokus lah. Saya minta maaf, saya tak boleh jawab. Tapi kalau tanya dari segi masyarakat, sebab bila kita nak tulis sejarah politik ni, nak tak nak kita kena terjun dalam bidang sejarah masyarakat, sejarah kebudayaan. Kalau itu insya-Allah saya boleh jawab. Adapun isu perbankan ni kita perlukan kajian yang khusus lah. Okey, insya-Allah terjawab sahabat kita Muzammil Andalus. Dan orang lain macam mana? Jelas tak persoalan mengenai ziryab tadi? Dan tak semestinya Islam menolak hiburan. Tak, Islam tidak melarang hiburan. Hiburan dibenarkan di dalam Islam. Tetapi hiburan yang macam mana? Adakah hiburan yang berfoya-foya daripada malam sampai cerah? Tak. Jadi hiburan yang sederhana. Dan antara faktor lain, macam saya sebut tadilah, kemunduran masyarakat ni dia berlaku banyak sebab. Dia, wallah. Dia berlaku banyak sebab selain daripada faktor hiburan, faktor kemiskinan baik. Dan faktor kemiskinan pula datang daripada kerajaan yang macam mana dia mengurus takbir negara. Okey, jadi Andalus tidak jatuh sebab ziryab saja. Tapi ziryab itu menyumbang kepada yalah, Andalus ni walaupun kalau tak ada ziryab pun memang hidup mereka berfoya-foya. Ini setakat yang saya kaji tentang masyarakat Andalus, saudara Muzammil. Masyarakat Andalus ini kalau tak ada ziryab pun hidup mereka memang berfoya-foya. Kenapa berfoya-foya? Yalah, kerajaan. Okey, macam ni. Saya nak cerita tentang sebuah kerajaan yang maju. Cuba kita tengok zaman kita mana kerajaan yang maju, kerajaan Islam. Kita tengok Emirat. Sebuah kerajaan Arab yang sangat kaya. Agak-agak, kalau kita pergi ke mall, kita pergi ke mana-mana tempat di Emirat, tak kira Dubai ke Abu Dhabi ke, kebanyakan yang kerja tu orang Arab Emirat ke orang luar? Orang Arab Emirat ke orang Arab luar? Ataupun orang luar, orang Bangladesh, orang Filipin. Kalau saya pergi, ramai Filipin, ramai Bangladesh, ramai daripada Kenya, daripada Somalia. Kebanyakannya orang luar. Jadi, kenapa jadi macam tu? Kenapa perkara ini berlaku? Jawabnya kerana satu, kerana mereka dah kaya. Hidup mereka dah senang. Jadi, buat apa nak kerja lagi? Bila dah kaya ada 10 juta ataupun 10 bilion contoh. Ada 10 bilion. Adakah ketamakan manusia ataupun sifat manusia untuk mengejar itu dah terhenti? Kalau dia dah dapat 10 bilion contoh, adakah sifat manusia yang ada dalam diri dia, iaitu sifat tamak, terhenti sebab dia dapat 10 bilion? Jawapannya tak. Dapat 10 bilion nak lagi 20 bilion. Dapat 20 bilion nak tambah lagi. Ini perangai manusia. Bila dia dah dapat 10 bilion, dia nak mengejar lagi 10 bilion lagi, dia buat apa? Dia akan hard work lah. Bila dia hard work, sama ada dia buat dengan cara baik ataupun dia menindas orang. Jadi bila menindas orang, jadi inilah yang berlaku. Ini perangai manusia. Sebab tu belajar sejarah ni bukan belajar tentang apa berlaku dan okey habis. Bila orang tanya apa berlaku zaman ni, tahu. Tetapi akhirnya apabila kita cerita tentang sejarah, kita mula nak blame. Okay, ini sebab perangai Arab. Ini sebab perangai Parsi. Ini sebab perangai orang Turki. Hodoh. Tak, itu manusia. Arab ke, Turki ke, Parsi ke, semuanya manusia. Dia tidak lagi daripada perangai manusia. Oh, kenapa tengok belah tepi? Sebab saya baca komen. Dekat tepi ni ada laptop. Dekat laptop ni lah saya tengok komen. Ini kamera kat sini. Okey. Sebab saya agak susah kalau nak bercakap tengok kamera direct. Tengok sebab kamera ni bukan phone. Dia lens, yang mana lens tu tak ada tulisan. Itu yang menyebabkan saya tengok ke kanan sokmo tu. Kita gaji 1K nak gaji 2K. Betul, itu memang perangai manusia.
Dan ini biasa. Sebab tu kita tak boleh blame. Tak boleh blame apa ni, kita tak boleh blame bangsa. Kita tak boleh blame masyarakat. Tapi kita blame itu perangai manusia dan kita ambil pengajaran. Okey, jelas Orang Terengganu dok orang Kelantan, kita orang Kelantan. Tapi biasalah orang Kelantan ni bila dia cuba nak kecek luar, dia bunyi gan. Nak sebut orang jadi orang. Tak. Kita orang Kelantan. Kita orang Kelantan sebab orang dengan orang ni lebih kurang. Tapi bila orang Kelantan cuba nak sebut orang, dia bunyi macam bunyi bang budu sikit ataupun dia bunyi sembuh sikit. Itu biasa. Minta maaf dah kalau saya tobik bahasa Kelantan tu. Okey, itu cerita pasal Abdul Rahman II. Apa lagi peristiwa penting yang berlaku di zaman Abdul Rahman II? Apa yang berlaku? Yang berlakunya adalah serangan Viking. Pernah dengar cerita pasal Viking? Serangan Viking, geng-geng pelaut tu, pelaut daripada utara Eropah, daripada Denmark, daripada Norway, daripada Sweden. Mereka mula membina empire mereka. Mereka mula menjelajah keluar daripada negara mereka. Kenapa? Kerana geng-geng Viking yang asal daripada utara ni, tanah asal mereka tanah yang sejuk, tanah yang beku. Geng dari Norway, betul tuan? Geng-geng Norman, ya betul tuan. Dalam buku banyak disebut sebagai Norman. Dan dalam buku sejarah Islam dia disebut sebagai Al-Armandiyin. Al-Armandiyin. Siapa Al-Armandiyin? Al-Armandiyin adalah orang-orang Skandinavia ataupun orang-orang Norman daripada Norway, Sweden dan juga Denmark. Mereka di tanah asal mereka ni agak susah untuk mereka berkembang. Kenapa susah? Sebab tanah mereka ni tanah bersalji, tanah beku. Kalau ada tak beku pun dalam setahun tu peratus dia sangat sedikit. Dia banyak sejuk daripada biasa. Jadi itulah sebab mereka bina kapal, mereka keluar daripada tanah mereka untuk mencari tanah baru. Tapi dia perangai orang Viking ni, dia bukan nak pergi rampas tanah sangat. Dia lebih kepada pergi bunuh orang, rampas harta, balik. Tu perangai ni pelik sikit. Dia perangai orang-orang Norman ini. Dia lebih kepada jajah, korek-korek harta, bunuh-bunuh orang, tinggal. Dia bukan datang, kuasai tempat tu, duduk tempat tu. Tak. Ini perangai orang-orang Norman. Dan tempat pertama tak silap saya yang mereka mula jelajah sebelum sampai ke Spanyol Islam ini, mereka pergi ke England. Itu tempat pertama yang mereka serang. Mereka pergi serang England dan juga Ireland. Bila mereka serang England, ini ada satu gambar. Ini satu gambaran daripada perpustakaan England yang saya letak dalam buku saya. Yang dilukis, dia panggil ilustrasi serangan Viking ataupun ilustrasi sempena orang-orang Viking mendarat di England. Ini. Ini. Cuba tengok ni. Okey, nampak tak? Ini buku saya, buku berwarna. Bahkan Maharaja Byzantine pun ambil orang-orang Norman ni sebagai tentera upahan. Betul, sebab mereka ni, apa yang penting bagi mereka adalah makan. Mereka hidup, mereka nak makan. Ada tempat boleh bagi makan, kita pergi. Ni, saya ada buat tempat yang mereka mendarat di England. Mereka mendarat di England pada abad ke-10. Abad ke-10 ni masa-masa mula-mula dia naik lah. Setelah dia serang England, dia pergi serang Portugal. Dan masa tu Portugal bawah Islam. Dan mereka tak berjaya mendarat di Portugal sebab pertahanan Portugal tu sangat, Portugal Islam lah yang saya sebut ni. Pertahanan Portugal Islam masa tu kuat. Jadi puak-puak Norman ini, puak-puak Viking tak berjaya mendarat di Portugal. Mereka berpindah lagi naik ke atas, iaitu ke selatan. Dan kemudian mereka masuk ke satu sungai. Sebab Laut Atlantik ni ada bersambung dengan satu sungai di Andalus. Sungai itu, ini kali kedua. Yang kali pertama mereka masuk ke, betul lah mereka masuk ke sungai. Sebab dua kali Viking serang Spanyol. Yang kali pertama, ya betul. Yang kali pertama mereka masuk melalui sungai Guadalquivir ataupun Al-Wadi Al-Kabir. Sungai Rin kah? Saya tak tahu. Dia tawan Sevilla dulu. Betul Taiga. Dia serang Sevilla dulu melalui sungai Guadalquivir ataupun bahasa Arabnya Al-Wadi Al-Kabir. Dia masuk daripada Laut Atlantik masuk ke sungai dan mendarat di Sevilla. Bila dia mendarat di Sevilla, dia dia parking kapal dia masuk ke kota Sevilla dan diserang kota Sevilla. Dia bunuh rakyat Sevilla, orang Islam di Sevilla, dan dia rampas harta. Ketika dia rampas harta,
Maka Abdul Rahman II ataupun Abdul Rahman Al-Awsat tadi, dia tahu yang puak-puak Viking mendarat di negara dia, dia terus kerahkan tentera-tentera darat. Jadi ini highlight penting tentera-tentera darat. Kenapa tentera-tentera darat? Kerana masa ni Andalus masih lagi negara yang baru dan pertahanan laut dia masih lagi permulaan, tak cukup kuat. Jadi nak pertahankan laut tu bagi mereka susah lagi sebab kita tak ada kelengkapan lagi. Kita nak buat macam mana? Kita ajak tentera-tentera darat kita pergi halang Viking daripada lari. Sebab Viking dah masuk ke dalam Sevilla. Selama 42 hari Viking ni tinggal di dalam Sevilla. Dia rampas harta, dia bunuh orang pula dah. Dia bunuh orang rakyat-rakyat Sevilla dan dia cabul juga, dia culik juga wanita-wanita, dia culik budak-budak. Kemudian apa Abdul Rahman buat? Dia bawa tentera dia, kita pergi halang Viking, kita kepung mereka supaya mereka tak sempat lari naik kapal. Kenapa? Kerana apabila Viking berjaya naik ke atas kapal, maka kita akan terlepas mereka. Sebab apa kita akan terlepas? Sebab kita tak ada kelengkapan kapal yang kuat untuk kita kejar mereka. Dan akhirnya Abdul Rahman berjaya dengan tentera dia pergi halang puak-puak Viking daripada naik ke kapal. Dan akhirnya puak-puak Viking tadi lari berteraburan terjun ke dalam sungai Wadi Kebir. Dia turun dalam sungai dan akhirnya 35 buah kapal Viking berjaya ditenggelamkan oleh meriam-meriam darat orang Islam Andalus. Jadi semua kita guna kelengkapan yang sangat terhad. Sebab dari segi pertahanan lautnya kita masih lagi tak ada pengalaman. Dan ini pertama kali berlakunya serangan laut ke atas Spain dan juga Portugal. Sebab itulah kita tak ada persediaan yang lengkap dan kita guna je meriam darat yang kita ada, kita tembak satu persatu kapal mereka. Dan akhirnya 35 buah kapal Viking tenggelam di dalam sungai Wadi Al-Kabir. Ini peristiwa yang penting juga yang berlaku di zaman Abdul Rahman. Dan satu lagi peristiwa yang saya nak tutup pada malam ini, dan insya-Allah malam ni saya akan berhenti lebih awal lah. Kita pun dah sejam 15 minit. Kita tutup dengan cerita ni lah, iaitu di zaman Abdul Rahman pada tahun 235 Masihi. 235 Masihi ataupun di akhir hayat. Ini peristiwa ini berlaku di akhir hayat Abdul Rahman. Sebab Abdul Rahman meninggal pada tahun 238. Ini peristiwa berlaku pada tahun 235. Apa berlaku? Sepasukan ataupun sekumpulan orang Kristian Cordoba yang dipimpin oleh Eulogius. Tak ingat, kejap. Nanti saya tengok kejap. Nama apa? Okey, ada. Ada seorang pemimpin agama Kristian di Cordoba, nama dia Eulogius. Betul lah, Eulogius. Dia ni padri Kristian. Apa dia buat? Dia menghasut rakyat Spanyol yang beragama Kristian. Hijrah yang saya sebut ni tahun hijrah. Tahun hijrah 235. Berlakunya rusuhan kaum yang dipimpin oleh Eulogius. Apa Eulogius buat? Eulogius dia tulis satu surat ataupun satu risalah lah, buku kecil, yang mana buku tu banyak provokasi dan buku tu banyak hasutan. Hasutan kepada siapa? Hasutan kepada orang-orang Kristian supaya kita lawan kerajaan Islam. Kenapa kita nak lawan? Sedangkan sebelum tu kita orang Kristian dengan orang Islam hidup berjiran, hidup dengan baik, hidup dengan aman, harmoni, damai di dalam Spain ini. Jadi Eulogius tadi, dia tak puas hati, dia tak suka tengok orang Islam berbaik dan dia tak suka rakyat dia, orang Kristian, setuju dengan pemerintahan Islam. Kerana apabila kita setuju umat Islam menjadi pemimpin kita, maka dengan automatiknya kita telah menafikan dan kita telah mengiktiraf orang Islam sebagai tuan tanah asal. Sedangkan kita orang Kristian adalah tuan tanah asal Spain ini. Jadi kita tak boleh terima. Jadi mereka guna pelbagai alasan-alasan palsu. Kononnya orang Islam ni datang menjajah. Kononnya orang Islam ini datang untuk merampas. Padahal cerita yang berlaku, ramai je umat-umat
orang-orang Kristian lain tak setuju dengan gerakan Eulogius tadi. Ramai tak setuju. Tetapi pengikut-pengikut mereka yang ekstremis ini, akhirnya akibat daripada seruan Eulogius, apa mereka buat? Mereka mula menyerang masjid. Ini masalah yang yang berat lah. Orang Kristian mula menyerang masjid. Syuhada Qurtubah, betul. Cerita dia tentang orang-orang suci Qurtubah. Okey, kita dapat topi malam ni. Terima kasih. Okey, jadi syuhada Qurtubah ataupun orang-orang syahid Qurtubah. Orang-orang syahid Qurtubah tadi, mereka bangkit dan menyerang masjid. Masuk ke dalam masjid, mereka buat pelbagai kerosakan. Mereka buang air dalam masjid sebagai tanda bahawa kita sedang menghina masjid. Dan mereka menghina Nabi Muhammad. Ini urusan kaum sehingga ramai umat Islam tak boleh terima apa yang mereka buat, dan umat Islam akhirnya tak guna undang-undang. Biasanya kita serah kepada pemimpin, tetapi kita umat Islam tak tahan sangat dengan provokasi ini sampai hina Nabi, hina masjid, pergi buat kotor dalam masjid. Akhirnya umat Islam tak tunggu kerajaan dulu, tak tunggu khalifah dulu, mereka terus bangun dan lawan sehingga berlakunya pertumbuhan darah. Ini masalah rusuhan ini. Sebab itulah kalau ada seorang pemimpin yang memimpin satu kawasan yang demografinya terpecah kepada pelbagai masyarakat, kena hati-hati. Tempat tu sangat sensitif. Tempat tu sangat panas. Tersilap langkah sikit habis. Dia ibarat pemimpin ini sedang memegang bara api. Tersilap genggam, habis. Kalau terlalu lepas pun, habis. Jadi dia sangat susah. Jadi rakyat sendiri bangun lawan pok-pok Kristian tadi. Dan rakyat sendiri pun berbunuhan sama sendiri. Dan akhirnya apa Abdul Rahman buat? Abdul Rahman berjaya tangkap semua para perusuh tadi, termasuklah orang Islam yang buat provokasi, dan mereka dijatuhkan hukuman lah. Ada yang kita tengok keadaan, mereka akan tengok keadaan engkau ni, kau punya kesalahan ni sampai tahap macam mana. Ada yang dihukum mati, ada yang dipenjarakan. Antara yang dipenjarakan, yang dibiarkan hidup, ini mungkin kesilapan. Saya tak tahulah, mungkin ada pandangan Abdul Rahman tersendiri. Tetapi yang penting kita tak pertikai kehebatan pentadbiran Abdul Rahman. Sebab apa? Sebab Eulogius yang menyebabkan rusuhan tadi, yang menghasut orang-orang Kristian tadi, tidak dihukum bunuh. Sedangkan rakyat orang Islam ni memang dendam, ada luka dalam hati mereka terhadap Eulogius. Tetapi kenapa Eulogius tidak dihukum mati? Mungkin saya rasa lah, ini kemungkinan yang kita rasa inilah pertimbangan Abdul Rahman masa tu, sebab dia nampak Eulogius ni ada nama. Dan pengikut dia ramai, dan dia juga dianggap oleh pengikut-pengikut dia sebagai wali. Sebab itulah wali. Apa makna wali? Wali ni kekasih Allah lah, kekasih Tuhan di sisi mereka orang-orang Kristian. Padri itu ada pengaruh. Betul tuan? Padri itu ada pengaruh, dan Eulogius dia digelar sebagai Santa Eulogius. Apa makna Santa Eulogius? Santa dalam bahasa Latin ataupun bahasa Roman bermaksud suci. Orang suci. Jadi dia letak nama Eulogius ni sebagai wali, kekasih Tuhan. Jadi kita tak boleh bunuh. Dan Padri itu ada pengaruh, saya rasa sebab ni lah. Sebab dia ada pengaruh, dan mungkin dia ambil cara yang sama dengan Nabi SAW ketika mana Nabi tahu yang Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik yang menjadi punca kepada peristiwa fitnah Aisyah. Ingat tak cerita fitnah Aisyah di zaman Nabi? Siapa punca dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa Nabi buat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul? Adakah Nabi hukum Abdullah bin Ubay ni dengan hukuman mati? Tak. Abdullah bin Ubay tidak dihukum mati, sedangkan dia punya kejahatan dia tu terlalu jelas ke atas Nabi. Pemusuhan dia ke atas Nabi ni bukan sekali ni, bukan zaman Aisyah saja, bukan fitnah Aisyah saja, tapi banyak dah kerosakan yang dia buat. Sehingga sahabat kata, wahai Rasulullah, kita kena tamatkan riwayat Abdullah bin Ubay ni. Nabi kata tak boleh. Nanti kalau aku hukum dia, ini kata Nabi, kalau aku hukum dia, nanti orang lain yang salah faham, dia akan kata Muhammad bunuh orang sendiri, ataupun Muhammad bunuh sahabat dia sendiri, ataupun Muhammad bunuh orang yang berpengaruh di Madinah. Abdullah bin Ubay ni dia ada pengaruh di Madinah. Sebab itulah mungkin
cara politik yang sama diambil oleh Abdul Rahman sehingga dia tak hukum bunuh Eulogius. Betul, seorang lagi Alvaro Gapo, satu lagi nama penuh dia. Jadi kedua-dua tadi mereka ni tapi yang punca utamanya Eulogius dengan Alvaro tadilah. Alvaro bukan daripada Cordoba, dia daripada Toledo tak silap saya. Jadi dalam isu Cordoba ni punca utama dia adalah Eulogius. Eulogius ke Egolius, saya tak ingat. Eulogius. Jadi dia dihukum penjara dan akhirnya dihukum mati di zaman anak Abdul Rahman. 3 tahun daripada peristiwa ini meninggallah Abdul Rahman Al-Awsat ataupun Abdul Rahman II. Dan kemudian tahta kerajaan Cordoba diwariskan kepada anak dia Muhammad. Yang mana anak dia Muhammad kita akan cerita esok insya-Allah. Dan saya nak sentuh sikitlah beberapa analisis yang saya bawa dalam buku saya. Kesan daripada ketegangan agama tadi. Adakah ketegangan agama tadi berlaku kerana umat Islam menzalimi orang Kristian? Jawapannya tak sama sekali. Kerana di dalam Cordoba sendiri ada buat satu perhimpunan, dia panggil convention ke apa dia panggil convention lah, dibuat convention agama Kristian yang mana dipanggil semua uskup ni ketua-ketua gereja di seluruh Spain. Ketua gereja di seluruh Spain dan Portugal dipanggil ke Cordoba. Nak buat apa? Kita buat satu convention. Buat apa convention ini? Untuk membincangkan tentang kesan daripada gerakan Eulogius. Kerana kesan daripada Eulogius tadi dah mula timbul ketegangan kaum. Orang-orang bukan Islam dengan orang Islam mula wujud gap. Mula ada rasa kita ada isu yang menyebabkan kita dah tak boleh berdamai macam dulu. Kita dah tak boleh harmoni macam dulu. Jadi sebab itulah Abdul Rahman kata sinod. Apa sinod tu? Jadi Abdul Rahman kata kita kena ada satu perhimpunan yang menghimpunkan ketua-ketua agama Kristian, uskup-uskup berjumpa di satu tempat bincang bagaimana pandangan mereka terhadap Eulogius. Sebab pandangan mereka ni orang Kristian nak dengar ni. Orang Kristian mereka nak dengar apa pandangan ketua agama terhadap gerakan tadi. Adakah kita boleh ikut? Adakah gerakan itu betul? Adakah gerakan itu patut mencerminkan agama Kristian? Maka setelah mereka bermusyawarat ataupun setelah mereka berkonvention, maka keluarlah satu keputusan yang sebulat suara di antara ketua-ketua agama Kristian tadi. Ini bukti bahawa Islam tak pernah menzalimi orang Kristian di Spanyol. Jadi isu geng-geng Eulogius dan juga Alvaro ni, mereka bukan isu Islam menzalimi, tetapi buku apa baca tu? Ini buku yang saya tulis tuan. Ini buku yang saya tulis. Jadi isu tadi bukan kerana umat Islam menzalimi, tetapi perangai mereka. Perangai mereka yang mereka rasa tergugat. Orang-orang Kristian Spanyol mula masuk Islam. Bukan sebab orang Islam paksa. Bukan sebab orang Islam ugut. Tak. Tetapi mereka memilih untuk masuk agama Islam. Dan orang-orang Kristian Spanyol masa tu mula meninggalkan bahasa Roman. Mula meninggalkan bahasa Latin. Sedangkan bahasa Latin inilah bahasa kitab Injil mereka, kitab Bible mereka. Jadi bagi Eulogius keadaan ini sangat parah. Kenapa parah? Sebab kalau dibiarkan lama-kelamaan, orang Kristian akan pupus. Sebab apa akan pupus? Sebab mereka akan semua masuk agama Islam. Mereka masuk agama Islam bukan sebab orang Islam paksa. Tak, sebab mereka tertarik dengan agama Islam. Jadi sebab itulah geng-geng Eulogius ni tak puas hati. Sebab tu geng-geng mereka ni geng-geng ekstremis. Dan gereja sendiri pun mengecam perbuatan mereka. Mengecam perbuatan mereka dan gereja sebulat suara mengatakan bahawa gerakan Eulogius tidak mewakili agama Islam. Noktah. Jadi maksudnya, apa yang kau buat bukan mewakili agama Kristian. Kau hanya buat kerana perangai kau Eulogius. Itu perangai kau. Sebab kami orang Kristian, kami geng-geng padri ni pun, kami tak rasa terseksa apa dengan orang Islam. Maka keluarlah suara-suara ekstremis Kristian. Mereka kata apa? Mereka kata tengok, geng-geng padri-padri kita tadi semuanya dah disuap penuh mulut oleh orang Islam. Ini geng-geng ekstremis. Tetapi masalahnya, dalam sejarah Sepanyol moden yang geng-geng ekstremis yang terlalu kanan ni, mereka mengangkat Eulogius sebagai tokoh mereka. Itu masalah.
Ni geng-geng ekstremis apabila mereka menulis sejarah. Yang menulis sejarah pula adalah orang-orang yang menang. Mereka akan angkat Eulogius sebagai tokoh reform ataupun tokoh revolusi mereka yang mewakili suara mereka untuk lawan orang Islam. Padahal bukan lawan orang Islam. Mereka sendiri bawa fahaman yang gereja sendiri pun tak setuju. Okey, jelas ini peristiwa terakhir yang berlaku di zaman ataupun sebelum kewafatan Abdurrahman II ataupun Abdurrahman Al-Awsat. Kemudian Abdurrahman Al-Awsat meninggal pada tahun 238 Hijri. Setelah meninggalnya Abdurrahman, saya dah cerita tadi yang Abdurrahman ni meninggalkan harta kekayaan negara yang sangat-sangat melimpah. 1 juta dinar. Bila 1 juta dinar, kemajuan negara berlaku di segenap penjuru. Bila kemajuan berlaku di segenap penjuru, apabila meninggalnya seorang pemimpin seperti Abdurrahman yang sangat kuat ini, maka agak-agak gabeno yang dulunya, okey Abdurrahman, kami mengakui kamu lah satu-satunya pemimpin mutlak kami. Agak-agak bila meninggalnya Abdurrahman, mereka ini masih lagi nak tak untuk duduk di bawah kerajaan Umayyah. Sebab dulu kami duduk bawah kerajaan Umayyah sebab kami takut dekat Abdurrahman. Bila Abdurrahman dah tak ada, buat apa kita nak duduk bawah Umayyah? Sedangkan harta yang kita dapat, hasil yang cukai yang kita dapat kutip di kawasan wilayah kita ni, banyak, sepatutnya kita pegang semua 100%. Kenapa kita nak bagi kepada Cordoba? Kalau dulu ialah kita bagi sebab kita tak berani dengan Abdurrahman. Kita lawan sikit memang habislah kita. Tapi Abdurrahman dah tak ada. Maka wujudlah pemberontakan yang dulunya pernah terpadam di zaman Abdurrahman, kembali dia kembali sekali lagi di zaman anak kepada Abdurrahman, iaitu Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Hakam bin Hisham. Siapa Muhammad ni? Dia dikenali dengan Muhammad I. Muhammad I lah pengasas kepada kota Madrid. Kota Madrid yang Real Madrid tu, bola sepak tu, Real Madrid tu, kota itu dulunya tanah kosong. Madrid dulu tanah kosong yang tak ada siapa berminat pun untuk pergi. Datang Muhammad ni, anak kepada Abdurrahman ni, dialah yang mengasaskan kota Madrid. Dialah yang membina benteng-benteng pertahanan kota Madrid. Sehingga kita kenal Madrid dengan Madrid sebagai ibu kota Sepanyol hari ini. Dulu tak ada siapa berminat dengan Madrid. Dan bila kerajaan Sepanyol berjaya halau keluar semua umat Islam keluar daripada Sepanyol, maka mereka mengambil Madrid sebagai ibu kota. Sebab apa? Sebab strategi. Siapa yang bina tu? Ni, Muhammad ni. Kita nak cerita esok. Jadi kita akan ceritalah kenapa bila Abdurrahman naik, pergolakan kembali memuncak di zaman Muhammad. Sebab apa? Kita akan ulas esok dan kita akan rungkaikan esok insya-Allah. Jadi kepada para sahabat yang baru masuk, perkenalkan diri saya Muhammad Irfan bin Zulkifli, ataupun nama panel saya nama panel saya Irfan Goloki. Saya menulis kitab, saya menulis sebuah buku sejarah Islam, yang mana sejarah ini mengisahkan tentang kerajaan Islam yang pernah memerintah di Sepanyol dan juga Portugal selama 800 tahun. Jadi semua sejarah yang saya cerita tadi, kebanyakannya diambil daripada buku yang saya tulis. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Ibnu Zubir, ya akhil karim. Afwan ya habibi. Wa jazakum khairan. Wa juzitum khairan. Terima kasih semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Toledo tambah Asturias lawan anak Abdurrahman Awsat. Betul. Toledo tambah Asturias. Yes, kita akan sambung esok insya-Allah. Okey. Jadi kepada yang berminat untuk dapatkan buku saya cadangkan supaya semua ada buku di tangan. Ini cadangan saya lah. Kenapa? Kerana kalau sambil-sambil kita cerita, ada buku di tangan, kita boleh terus buka dekat mana. Dan buku yang anda beli, saya akan bantu dan bimbing tuan-tuan semua, puan-puan semua untuk kita baca sama-sama. Maknanya, habis je buku ini melalui live, saya akan habiskan buku saya setebal 350 surat ni, 350 ni dalam sesi live saya setiap malam. Saya akan cuba habiskan dan saya akan cuba istiqamah setiap malam supaya buku saya habis diceritakan di dalam live. Kalau buku ada di tangan, kita baca sama-sama, itulah adalah lebih baik. Jadi kalau tak minat baca, tak apa. Tak minat membaca, boleh dengar dan ambil manfaat bersama insya-Allah. Tak ada beg kuning lagi setakat ni. Setakat ni kita tengah dalam proses lagi
InsyaAllah kita akan cuba usahakan supaya beg kuning siap secepat mungkin. Okey, soalan daripada Khumaini. Jarak kerajaan Andalus dengan Spain yang Kristian tu yang jajah Amerika Selatan berapa tahun? Okey, macam mana? Jarak kerajaan Andalus dengan Spain yang Kristian jajah. Okey, macam ni. Setelah jatuhnya kerajaan Islam terakhir di Granada pada tahun 1492, bermula daripada tarikh itulah orang-orang Spanyol Kristian mula keluar daripada Iberia. Keluar nak pergi ke mana? Keluar untuk menjelajah dunia baru, iaitu dunia ataupun benua Amerika. Benua Amerika ditemui secara rasmi oleh puak-puak Spain Kristian setelah jatuhnya Andalus. Jadi mereka nak keluar daripada Spain ketika Andalus masih ada tak boleh. Sebab kita kena settle dulu ancaman. Kita kena satukan dulu seluruh Spain dan lepas tu baru kita keluar. Mencari orang Moor. Betul. Kerana ada juga di kalangan orang-orang Andalus setelah jatuhnya Andalus, mereka pergi ke mana? Mereka pergi ke Amerika. Dan mereka pergi sebagai rakyat. Mereka bukan pergi sebagai penjajah. Mereka pergi untuk mencari perlindungan. Sebab itulah ada satu buku yang saya baca, Memburu, tajuk dia saya tak ingat secara tepatnya, saya tak ingat, tetapi buku tu menceritakan tentang perjalanan orang-orang Spain yang Islam yang lari daripada kekejaman Spain. Mereka pergi ke mana? Mereka pergi ke benua Amerika. Jadi tak betul lah kalau kita kata orang pertama yang temui benua Amerika adalah Spain. Bukan. Orang Islam jumpa lebih awal lagi. Orang Islam sampai ke Amerika lebih awal sebelum Spain sampai. Okey, jelas Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi esok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa-apa persoalan boleh tanya saya esok. Dan untuk makluman, esok pagi saya tak ada kelas. Saya tak buat live kerana saya ada kelas fizikal di Kuala Lumpur. Jadi kita jumpa lagi malam esok lah. Pagi esok tak ada. Kita jumpa malam esok. Dan okey, buku dari Andalusia ke Amerika tulisan Aidil Adha Sulaiman ke Ustaz? Saya tak ingat, tapi buku tu buku Arab. Buku tu buku Arab, bukan buku Melayu. Buku tu buku Arab yang saya baca dan saya cuba cari balik lah. Kalau saya ingat nama, saya kongsikan lah insyaAllah. Jadi kepada sahabat-sahabat yang nak support saya, boleh dapatkan buku saya. Macam mana? Abang Latif kata terima kasih. Sama-sama bang. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Yang mana nak support saya boleh dapatkan buku saya. Kita tak ada beg kuning. Ini buku yang keberapa? Ini buku pertama saya. Ini buku pertama saya. Buku kedua, ketiga saya pun insyaAllah masih lagi tentang Andalus. Masih lagi tentang Spanyol. Tengok. Terlalu minatnya saya dekat Andalus, dekat Spain, sampai gelas saya pun Spain. Gelas saya pun ada bendera Spain ni. Bukan taksub, tetapi kita mengingati nostalgia kejayaan Islam yang pernah wujud di bumi Sepanyol suatu ketika dahulu. Jadi yang mana berminat untuk dapatkan buku saya, boleh DM saya, inbox saya, hantar nombor phone, PM saya, hantar nombor phone dan saya akan kontak anda lah insyaAllah. Berapa harga? Harga yang kita buka sekarang setelah diskaun 10%, RM53 termasuk free postage. Semua bangun. Terima kasih cikgu. Sama-sama, kita jumpa lagi esok. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Jangan lupa tidur awal dan bangun awal. Dan jangan lupa juga untuk support saya, boleh dapatkan buku saya melalui inbox, tinggalkan nombor dan kita berurusan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, sama-sama semua. Afwan, jumpa lagi.